Yes. Nasihat. Ya, kita harapkan nasihat daripada Acik sebab orang lama kan. Nasihat untuk kami apa yang terbaik Acik rasanya? Nasihat untuk kita orang lah yang muda ni baru nak hidup Semoga bertambah kaya lah. Amin. Ada tips-tips untuk hidupnya makmur, tenang Cik? Yang kaya alhamdulillah elok tu. Alhamdulillah. Layanan ni beri tu maintain. Alhamdulillah. Hari ini dan selama-lamanya maintain. Alhamdulillah. InsyaAllah Haji. InsyaAllah. Hari ni datang besok dah. Lain. Kan, Betul. Jadi bila kita cakap dengan orang lain, so orang Melayu datang, yes, terima kasih. Alhamdulillah. InsyaAllah, insyaAllah. So Acik saja start dengan kawan Acik ke kenalan Acik tempat ni? Ya pasti. Pasti, Alhamdulillah. Ya, insyaAllah. So, ijab kabul saya, nanti pakai barang saya, ada apa-apa isu dan masalah, tolong bagi tahu je. Jangan risau, dia ada warranty ada apa. Jangan malu, jangan segan, jangan marah. Oje je, okey? So gang, Acik ni dari Port Dickson, betul? Port Dickson, betul. Tolak di Seoul. Alhamdulillah. Jap, ambil gambar dari sini, ambil gambar dari sini. Sebab situ gelap, sini gelap ni. Ambil gambar terus. Cetek, ambil. Sambil record video sampai ambil. Ni kan terang sini. Silap tadi kau. Yuk Acik, gambar sekeping lagi sekali, boleh? Jom sekeping. Jom bos. Duduk, ni boleh. Okey, dah. Okey, sambil candid, ambil gambar ya. Video sampai gambar gitu. Tegak. Aduh. Bos, thank you bos. Semuanya. Alhamdulillah. Dah banyak kali pun datang baru lepas singgah. Dulu dah Acik datang malam. Oh, dekat sana. Sinilah lepas sini. Oh. Pulang malam. Ya. So tengok kat TikTok lah. Alhamdulillah. Hari ni sampai juga. Jadi saudara juga hari ni. Terima kasih banyak Acik Acik nama siapa? Oh, Acik Rohani. Ya, Acik lakinya? Acik Nasir kan kita boleh ingat. Acik Nasir, Acik Rohani dari PD. Ya, Big Brother nama siapa Big Brother? Syafrin. Syafrin. Ya betul. Syafrin Ya. Okey, nama kak? Okey, dah. Mudah. Alhamdulillah. Jom.